Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel Wolf Logan bersama saya Wolf Logan dan pendamping saya Setia Manik. Hari kali ini sedikit perbezaan daripada rakaman sebelum ini yang agak gagal kerana menjumpai sebuah gudang lama yang tak banyak boleh kita rakamkan atau kita tunjukkan. Hari kali ini kita berada di sebuah rumah teres lama di Seremban. Apa lidah aku terbelit-belit. Rumah ni di tepi sungai. Asyik tepi sungai kita jumpa. Rumah ni di tepi sungai. Sebuah perumahan lama yang saya rasakan dibina pada sekitar hujung 60-an ataupun awal 70-an. Coba kita lihat kat sini. Saksikan. Yeah. Lubang udara besar gila. Perhatikan tingkap dan grill. NEMC lama punya brand. Mungkin dulu penduduk rumah ni atau penyewa rumah ni suka menampal-nampal dinding. Ya, zaman tu suka tertampal gambar artis lah, gambar apalah. Oh ni tingkap depan ni ditutup. Mungkin nak extra privacy kan. Itu dah lubang udara klasik ni, bentuk bulat. Jadi kalau tahun 70-an, 60-an memang macam ni bentuk apa? Lubang-lubang. Mana rumah ni didiami oleh orang Islam. Mungkin Melayu lah. Bilik dia tak besar kan. Mungkin dalam 10 kaki kali 8 kaki. Ruang tamu dia agak panjang. Mungkin dalam 20 kaki kot. 20 kali 10. Tu macam ni style kan. Dengan dia punya apa? Grill. Ya. Oh, ini tu tambah kemudian. Ini unik ni lubang udara dari belakang. Saya ingat masa saya kecil tu, rumah lama kami, rumah sewa kami dekat JB, ada plug soket ni. Soket tahun 70-an tu. Ini bilik yang kedua. Ni pun biasa. Rumah lama saya dulu pun, masa saya kecil tu, ni lah dia punya apa? Lampu dia. Rumah sewa lama kami dekat JB tu. Dekat mana? Kempas. Oh, tali-tali tu kenapa? Buaian ke ataupun tempat gantung, macam tempat gantung baju kan. Mungkin tak ada almari kan. Bilik ni tak ada besar sangat, kecil ni, 8 kaki ke 8 kaki je, 10 kaki ke 8 kaki. Cik-cik rumah bilik. Okay, kalau katil double kat sini dah penuh lah. Mungkin almari tak, baju tak ada. Tu
So guna apa? Dia dah tutup. Tu. Tu dia guna tali yang untuk gantung pakaian. Lepas tu atasnya tengok. Lubang udara. Kalau rumah lama dulu, rumah teres lama dulu, belakang ni ada macam apa? Courtyard. Tak benda dah, courtyard tu. Ada tengah tu ada ruang lega, macam ruang bebas lah, yang terbuka dengan apa? Kawasan luar. Assalamualaikum. Oh, ini kan dapur. Apa ni lubang udara ni? Ini dapur. Klasik sirim. Kau bayang malam-malam ni. Dia terasuk. Ya. Ya, terasuk. Lah. Kita mana ada twist. Tengok. So lantai tu lantai terazur. Mana taman perumahan ni bukan taman perumahan biasa. Kira rumah sederhana agak, sederhana mahal agak. Punya kos rendah. Kalau kos rendah simen konkrit biasa. Tengok baru beberapa video rekam dah 10%. 10% bateri tinggal. Padahal tadi 100%. Ni dia. Menarik. Ni terus ke luar bahagian apa? Bahagian lapang kat luar. Jap kita pergi. Benda ni. Siapakah Indra? Indra Badur. Bangla kan? Ni ada. Ke apa nama dia? Ketetep larva kumbang. Larva apa? Kupu-kupu. Sejenis spesies kupu-kupu. Benda ni nampak comel, tapi dah menggigit tu. Mari kita ke belakang. Ni pun dia extension tu. So bahagian dalam sini. Ya, so kat bahagian luar dia cermin tingkap macam ni, cermin tolak macam ni. Tapi bahagian dalam dia guna cermin apa ni? Lover ataupun dalam bahasa Nako. Bahasa generic name lah. Ataupun brand name lah. Generic name dia Lover. Wish. Tahu ni? Apa ni? Tahu ni apa? Tak. Ular. Terus terang cakap. Apa yang tu? Yalah. Buat pancing. Ya. Bulan. Tengok. So beginilah keadaan rumah lama dulu, rumah teres. Dia tak empat segi betul-betul lah. Ibu tahi kuat lah, tahi kucing. Kau tahi anjing, tahi kucing. Tengok dia ruang apa tertengah ni kan. Macam ruang terbuka lah, ruang lega. Maksud dia ruang lega, ruang terbuka, ruang lega ke. Ni pasal dia iklan bra ni. Ni lucah. Gambar pun dah kabur. Penuhi dengan ketetep. Ni Thailand. Ni tengok bawah dia. Cantik tu. Tak pasti cantik ke tidak. Tengok rasa macam tile konkrit biasa. Ni dapur dia. Courtyard apa nama? Kalau courtyard kot. Kalau bahagian macam ni. Tapi tak macam betul-betul courtyard lah. Courtyard betul-betul tengah dia terbuka. Tapi yang bahagiannya dia tak terbuka, dia tertutup, cuma dia ada pencahayaan natural. Hati-hati pijak tahi ke apa.
tahu dah kali ni rakaman bateri laju turun pal. Kawasan ni banjir, dia kawasan banjir kat belakang sungai. Tengok ni, binaan yang pelik zaman dulu. Dia mesti ada toilet bahagian atas. Dia macam elevated lah. Nah, ni rumah tadi. Ni pelik rumah lama dulu. Dia apa? Toilet dia, Sik. pembentungan dia tinggi. Tu kenapa? Senang nak cuci. Mungkin lah zaman dulu mungkin tak ada teknologi untuk, mungkin kos tinggi kot nak menggunakan teknologi apa, korek kan. Teknologi tu mahal, nak korek tu mahal. Macam ni lah. Bayanglah nak berak dalam ni bila weh, kejut tikus punya. Oh, sempit lah tu ni, lubang untuk sambung piping bilik air sebelah. Kau mana kau nak buang air sini, sempit. Tengok. Ha. Oh, ni kalau buka ni mesti ada macam-macam Jangan ada polis dah. Ni dia. Pintu belakang besar. Ni semua tikus. Mata lelaki. Aku masuk tadi tikus. Kejut tu. Tadi kau Ha? kat tepi jampi. Kau masuk itu. Hal. Ya, bilik. Oh, mana besar rumah ni? 4 bilik. Kan? 5 bilik. Oh, ada pagar tu bang. Hantai lah. Ni tu kawasan mana? Macam Nak watai lah tu.
Sampai di sini sajalah perkongsian kami pada kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Sampai bertemu lagi. Terima kasih dari saya Wolf Logan dan pendamping saya Setia Manik dalam penorokan yang lain. Assalamualaikum. Selamat tinggal. Bye bye. Rumah yang agak mengagumkan. Yeah.